sejahtera, hari ini kita berada di SMK Tunku Besar Tampin untuk menyaksikan kejohanan larian jalan raya. Program ini bertujuan untuk menggalakkan penyertaan murid dalam aktiviti sukan serta meningkatkan tahap kecergasan dan kesihatan fizikal mereka. Sekarang kita bersama Johan dan Naik Johan daripada Rumah Pain. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Sila nyatakan nama anda. Nama saya Sarendran. Dan nama saya Josari. Okey, Abang Sarendran. Adakah anda menghadapi sebarang cabaran semasa lari? Ya, saya menghadapi cabaran semasa perlombaan tadi. Salah satunya cuaca yang agak panas membuatkan saya cepat letih. Itu je. Okey, terima kasih. Siva, apakah perasaan anda selepas menyertai kejohanan ini? Sebenarnya kami rasa amat berbangga sebab dapat mengharumkan nama rumah sukan kami, iaitu Rumah Pain. Sekarang kita bersama dengan Johan daripada Rumah Al-Qadri. Sila nyatakan nama anda. Nama saya Ilawarasi. Okey, adakah anda berpuas hati dengan pencapaian anda hari ini? Ya, kerana sebelum ni saya dah buat banyak latihan setiap minggu. So saya puas hati dengan hari ini dapat menang Johan. Dan lepas ni pun saya buat latihan juga. Itu je. Okey, terima kasih. Dengan ini berakhirlah kejohanan ini. Semoga program ini menjadi titik permulaan untuk murid agar lebih aktif dalam kegiatan luar bilik darjah dan mengamalkan gaya hidup sihat. Bersama-sama kita dapat melahirkan generasi yang lebih sihat, cergas dan berdaya tahan. Sekian, terima kasih dari saya, Damia Azhara Firdaus, ahli TVPSS TBSS. Thank you.